Dulu takut nak melabur, 2026 ini bukan tahun biasa. Ini tahun reset minda. 10 tahun lepas, pasaran saham Malaysia hidup dalam rantaian kejutan. Tukar PM, COVID, perang dagang, ramai yang serik, ramai yang berhenti. Tapi sekarang, angin dah berubah. Ekonomi sebenar sedang bergerak. Pusat data, AI, tenaga, tanah. Ini bukan hype. Ini pelaburan fizikal. Pasaran saham pula mula bangun. Indeks yang mendatar hampir sedekat kini uji paras tertinggi. Enjin yang lama panas sedang hidup. Emas, tembaga, aluminium naik. Dunia perlukan bahan mentah untuk bina teknologi masa depan. Kalau anda tak pernah melabur, inilah masanya untuk faham. Bukan untuk kejar untung cepat, tapi untuk betulkan cara fikir. Saya buat satu sesi khas untuk newbie. Kita reset minda dari kosong. Datang walaupun tak tahu apa-apa tentang saham. Semua yang hadir akan dapat e-book Jom Labur percuma. Panduan asas, tanpa jargon, tanpa janji palsu.